Okey geng, alhamdulillah, assalamualaikum. Ketemu lagi kita dalam video yang terkini. Setelah lama dah kita tak buat konten di sungai, khususnya Sungai Pahang lah. Okey, jadi plan hari ni kita nak bottom. Air lawa geng, air Sungai Pahang lawa dah. Nak bottom pun boleh, nak casting pun boleh. Tapi buat masa ni berat ke bottom dulu. Berat ke bottom dulu. Kita nak cari ikan kesisik lah, khususnya kesisik lah. Target kita tengah live. Okay, jadi aku dah sampai di spot dah. Spot yang lama tak pergi. Tapi alhamdulillah tempat ni terang, tuan kebun ni jaga. Okay, jadi umpan hari ni kita main spring dengan kepai. Okay, aku tak buka lagi ni. Okay, tanpa buang masa, jom aku nak set up dulu. Diorang ni buat main sembat, diorang casting ni buat main sembat, diorang ni buat main spring. Air kalau tara macam ni, okay, dah lawa dah ni. Dah lawa sangat dah ni. Okay, kita cuba. Alright, bismillah. Panas sikit cuaca. Cuaca panas sikit. Bau baling tu makan. Yang pertama geng, susuk arus lawa bela ni. Tapi dah parah. Bela lawa geng, tapi dah parah. Parah payah nak bela. Agak parah ikan ni. Ni payah sikit nak bela. Mungkin dia tak dapat tahan lama. Petang-petang ni cuaca lawa ni geng, cuaca lawa. Tapi belah sana tu hujan kaya. Jadi kita cuba-cubalah nasib Tahu ada rezeki hari ni. Rezeki yang sesai mega. Tak minta besar geng, minta sekilo lebih tak apa dah. Kita pakai satu joran je. Bismillah. Kita dah habis kat pellet ni. Pellet tak banyak dah. Pening aku.
benda. Lah ini. Kosong. Suara lagi kena belakang. Alhamdulillah. Bisa. Cantik. Ikan yang cantik. Ikan yang cantik, guys. Ikan yang cantik. Mungkin kita akan bela yang ni. So sikit. Lawa. Yang ni ikan susu arus, susu arus ataupun tongkah arus. Cantik kan badan dia. Badan dia cantik. Ikan yang ketiga. Oh, kasar tak ada lagi ni. Tinggalan tak ada ni. Anu tak kena geng, tak kena. Tak lekat. Kosong ni. Lah benda makan apa jahat. Ingat ikan besar punya lah badai. Ikan ni ikan lai lagi, berapa lai saja sini. Ikan lai lagi geng. Butik lai lagi kita. Ada seekor lagi geng ke susu arus. Tapi kita tak ada nak ambil video, bateri habis tadi, tak pasal. Ada seekor lagi geng susu arus dapat tadi. Alhamdulillah. Memang banyak betul ikan ni. Jadi yang mana yang hidup ni kita bela dah. Yang ni kasar sikit. Alhamdulillah. Tongkak arus. Air macam dia ala ke sana sebab sini cerah. Okey geng. Jadi kita nak basuh dah. Pada petang dah. Cukup dah dengan air sekejap hari ni.
cari anak-anak ikan kan. Anak-anak ikan sasai akuarium. Sebab ikan ni bajet kita nak bela nak bela dalam akuarium. Sebab ikan susu aruh ni payah ke nak boleh. Dapat sasai kecil gini. Kalau sasai besar-besar tu payah sikit nak bela. Tak muat akuarium. Tapi kalau sari ni nampak macam boleh bela. Ada hasil ni ikan laih. Laih tadi ada 3 ekor. Seekor lagi. Budaya susu aruh 3 ekor. Nak bela 3 ni kalau dia sihat lah. Kalau dia tak sihat payah lah. Tengok dulu macam mana. Ikan yang lawa ke ni? Susu arus. Macam lawa pula. Kita harap dia segar lah sampai rumah. Ok, rasa sampai sini saja. Sementara Sungai Pahang lawa ni kita cubalah. Kita datang kita repeat lagi Alright, salam strike untuk semua. Dan selamat Hari Raya Aidiladha. Alright guys, Assalamualaikum.